Versa adalah app saving yang aku suka guna lama dulu, like masa aku start channel ni awal-awal dulu, and dia dah jadi go to aku untuk aku simpan duit. Like macam aku buat saving challenge 10,000 setahun, aku simpan dekat Versa. Aku pergi travel ke Jepun 2 kali, aku simpan dekat Versa. And almost everything lah yang menyebabkan simpan duit, aku akan letak dekat Versa. Tapi persoalannya sekarang, adakah Versa still legit untuk aku guna ataupun kau guna di tahun 2026? So hari ni kita nak explore balik Versa dan tengok apa yang lama dan apa yang baru dekat Versa. So let's go. So Versa ni, kalau kau first time dekat sini, dia adalah satu app finance untuk kau simpan dan juga invest duit kau. Dia regulated, and yang bestnya dia dibuat oleh orang kita sendiri. So that's a plus point since dia tahu macam mana habit kau. And it shows lah dalam app Versa ni sendiri, sebab dia ada 3 section berbeza untuk 3 goals berbeza. Dia ada section save, section invest dan juga section retirement. And dalam setiap section ni, dia ada fund tersendiri dengan function berbeza. Contohnya macam save, dia ada 2 flagship produk, satu konvensional dan juga satu Islamic. Tapi fungsi dia sama je, dia adalah tempat untuk kau simpan duit kau. And bila kau letak duit kau dalam ni, duit kau tu akan pergi dekat satu benda ni, nama dia money market fund. Money market fund ni dia consider as a low risk investment, tapi return dia tak adalah low sangat. Sebab setakat ni, return yang dibagi untuk best ni adalah sebanyak 3 ke 4% setahun. Tapi kalau kau still rasa macam 3 ke 4% ni tak cukup, jangan risau, sebab dekat Versa ni dia unik tak macam app lain, sebab dia bagi kau opportunity untuk tambahkan lagi percentage return kau ni. Ni adalah satu feature yang dipanggil sebagai quest. Dalam quest ni, kau boleh buat task, dan bila kau buat task ni, kau akan dapat extra return. Contohnya macam dekat sini, kalau aku baca artikel, aku akan dapat 0.2% extra return. Kalau aku jawab survey, aku akan dapat lagi 0.2%. Kalau aku invite kawan aku akan dapat 0.5% untuk setiap kawan yang aku invite, up to 5%. And benda ni, dia stackable. So meaning, in theory, aku boleh dapat up to 9% return untuk aku punya saving. Dalam Malaysia, kau carilah dekat mana-mana tempat pun, kau tak akan dapat 9% return untuk saving yang low risk. Memang tak ada. And aku ada mention tak, one of the top thing aku suka pasal Versa ni adalah sebab dia ada satu feature dipanggil sebagai auto debit. Auto debit ni maknanya dia ambil duit kau daripada bank and masukkan ke dalam Versa Save untuk saving. And kenapa aku hype sangat benda ni walaupun bunyi dia macam bosan, adalah sebab satu research ni yang dibuat dekat University of California yang buktikan bila kau skip proses renyah, macam manually simpan duit kau setiap bulan, kadar simpanan kau akan jadi lagi tinggi. Tak ada tiba-tiba beli baju baru dekat Uniqlo atau beli ais kau kena latih dekat Zeus, sebab duit yang kau nak spend tu dah masuk dalam saving. And bila kau automatickan saving dekat Versa, tak macam app lain dekat luar sana, Versa actually akan reward kau. And under Versa Quest sekarang, dia ada 2 benda yang best. Satu adalah Versa Starter Quest, yang mana kau akan start dengan 5.5% return. Dan kalau kau auto debitkan minimum RM500 setiap bulan dalam Versa Cash, kau akan dapat 10% return untuk RM500 yang kau cash in tu. Quest ni khas untuk user yang baru register tahun 2026, and dia akan berjalan sampai bulan Mac nanti. So untuk 3 bulan straight, kau boleh enjoy 10% promo bonus ni daripada first tarikh auto debit deduction dalam account kau. So aku rasa this is perfect time juga untuk kau register dan check out Versa dan buat auto debit kau latest by 26 Mac ni. And aku bagi tahu tak, bila kau buat auto debit 500 minimum ni, kau basically menyelam sambil minum air juga, sebab kau akan buat kempen kedua Versa Quest tanpa kau sedar. Dalam kempen ni, kau akan ada peluang untuk masuk dalam lucky draw yang dibuat oleh Versa, yang mana diorang akan pilih pemenang untuk diorang settlekan bil pemenang tu. Yang ni terbuka untuk user baru dan juga user lama Versa. So let's say kau ada bil bulanan RM1,500 sebulan, contohnya untuk sewa rumah, dan kau ada akaun Versa. Apa yang kau nak buat? Senang saja, kau pergi dekat Quest dalam Versa, and then kau tekan join dekat Bills on Us punya Quest. Lepas tu set up auto debit minimum $250 dekat mana-mana produk dalam Versa, and submit satu bil yang kau nak diorang settlekan dekat online form yang diorang bagi.
Setiap minggu Versa akan announce siapa yang terpilih, and kalau kau terpilih sebagai salah seorang pemenang, bil yang kau submit tu, amount dia, Versa akan tolong coverkan. In this case, 1,500 tadi, diorang akan masukkan dalam account Versa kau, and kau boleh cash outkan duit tu untuk settlekan bil kau. Okay, yang kau boleh submit tak semestinya bil sewa rumah saja. Kau boleh submit macam-macam bil, contohnya macam loan kereta, bil nursery ataupun bil internet sekalipun. Dekat sini kau boleh check out kategori yang eligible untuk kau submit. Tapi in general kau boleh submit bil yang jumlah dia bawah daripada RM5,000 sebulan. Okay, now tu basically wrap up semua benda yang ada dalam saving. Sekarang kita nak putar balik masa and tengok pula section invest dalam Versa. Okay, dekat invest ni aku boleh cakap dia sangat-sangat berbeza dengan section saving tadi. Sebab dekat invest ni kau punya duit akan ada risiko yang lagi tinggi untuk jatuh. Tapi dengan risiko juga, kalau kau tak ada saving ni, of course dia akan ada risiko untuk pulangan yang tinggi juga. Sebab bila dalam invest ni kita cakap pasal produk-produk dengan asset class yang berbeza. Contohnya macam emas, REIT, ada saham, macam-macam yang ada dalam invest ni. Kalau kau buka section invest ni, kau akan ada banyak pilihan yang kau boleh letak duit kau yang sesuai dengan risiko kau. Setakat ni ada 14 fund yang berbeza. 4 dari fund ni adalah patuh syariah dan semua fund ni dimanage oleh Aham Asset Management Berhad, which is a asset manager yang berlesen juga. And one good thing aku rasa pasal Versa Invest ni compare dengan app lain adalah dia sangat beginner friendly. Kalau kau tak tahu nak invest sangat pun, kau boleh start dekat Versa, and kau tak perlu fikir banyak sangat pasal fee. Sebab dekat Versa Invest ni dia tak ada sales fees, dia tak ada withdrawal fees, dia tak ada transaction fees. So compare dengan kau invest duit kau dengan agent, okay, yang makan banyak fee tu, better lah kau invest dekat Versa Invest. It's actually way better. So tu adalah Versa Invest. Sekarang kita nak bergerak pula ke last section dalam app Versa, which is Versa Retirement. Dan dekat Versa Retirement ni, kau bayangkan je lah dia macam section Versa Invest tadi. Cuma bezanya matlamat fokus produk dalam Versa Retirement ni lah untuk pastikan kau konsisten melabur untuk persaraan kau. Obviously dia tak boleh nak ganti KWSP, tapi dia boleh jadi suplemen kepada KWSP bila kau tua nanti. And yang bestnya pasal Versa Retirement ni, kalau kau masukkan duit kau dalam Versa Retirement, kau boleh claim tax relief up to RM3,000 setahun. Cuma caveatnya dekat sini, compare dengan Versa Invest tadi, bila kau dah masukkan duit kau dalam Versa Retirement ni, kau tak boleh keluarkannya sampai umur kau 55 tahun. Sama macam KWSP. Bunyi macam teruk, tapi tu adalah main feature bila kau nak simpan untuk persaraan. Dia kena ada satu sistem untuk halang kau daripada kacau duit kau tu daripada grow. Kalau kau asyik kacau, macam mana duit tu nak berkembang untuk jadi cukup bila kau nak bersara nanti? Betul tak? Aku actually ada buat satu video yang simulate macam mana kau nak guna Versa Retirement ni dengan KWSP supaya kau dapat bersara sebelum umur 35 tahun. So kalau kau muda lagi, aku recommend untuk kau tengok video tu. Anyway, aku rasa itu je lah kot untuk review aku pasal Versa di tahun 2026. Kalau kau minat nak simpan duit kau dekat Versa atau invest duit kau, kau boleh register guna link dekat bawah dan guna kod aku VERSAY, VERSAAY, untuk dapat RM10 bonus percuma kalau kau simpan atau invest RM100 pertama. And kalau kau ada apa-apa soalan pasal Versa, boleh juga tanya dekat ruangan komen dekat bawah. Aku akan jawab semua soalan untuk 1 jam pertama lepas aku post video ni. Ada banyak lagi video Versa dekat channel aku. Check it out, and as always, thank you for watching. I'll see you in this video.